Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Hari ni mak dapat ni bingkisan daripada sahabat kita YouTube, Azlan Mak Ian ni. Dia bagi apa nama hadiah. Hari tu mak ada bagi jemputan, kad jemputan dengan dia. Tarikhnya tu 5 bulan 7. Tarikh tu sama pula dengan hari jadi dia. Jadi entah macam mana, dia kata dia rasa macam seronok lah, sebab hari jadi dia samalah yang dengan yang tarikh anak mak ni, wali mata urus dia. Jadi sama lah, mak jemputlah dia, tapi disebabkan jauh dia tak boleh datang. Jadi dia dengan apa nama ikhlasnya dia nak juga, niat dia nak bagi tu, dia nak bagi juga ni dah sampai dah hari ni. Dia bagi kita tengok apa dia bagi. Apa nama Mak Azlan ni, memang dia orangnya memang sangat itulah, sangat baik hati dengan sahabat-sahabat, ramah mesra orangnya, peramah, pemurah orangnya. Inilah dia. Okey, terima kasih Mama Azlan kerana susah payah lah berusaha juga untuk memberi ini hadiah ni kepada anak mak sempena hari bahagia dia pada 5 bulan 7 ni, hari Sabtu. Okey, terima kasih banyak-banyak mak ucapkan. Okey, sekarang kita nak tengok apa ada di dalam ni. Jom kita tengok. Kita buka. Susah payah dia. Alhamdulillah. Kalau mak dekat dengan dia ni tak tahulah. Memang ada je. Dia masak-masak tu, kadang tengok dia masak tu sedap je. Tengok apa dia bagi. Tengok tu. Punyalah dia berusaha juga, dia nak bagi ni ni. Dia tak dapat datang, dia nak bagi juga. Dia dah niatnya nak bagi, dia bagi dah juga. Kita tengok. Tu dia, mana nak buka. Oh, ada tempat buka di sini. Tengok. Ceng ceng ceng. Oh, ni dia. Memang kreatif sungguhlah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Seronok anak mak ni dapat ni. Besok mak letakkanlah dekat meja yang tempat pengantin nanti. Dia ada buat sign-sign ke apa, ucapan-ucapan, nanti mak akan letak kat sana lah. Ni dia. Ni dia. Ikhlas daripada Azlan Mak Ian Muar Johor. Ini hari jadi dia ni, 5 Julai ni hari jadi dia. Hari jadi dia. Ni dia. Bakal pengantinnya. Okey. Inilah dia. Hadiah sempena hari bahagia anak mak. Dan juga sama tarikh lahirnya dengan sahabat YouTube kita, Azlan Muhammad Ian. Okey, semoga Azlan Muhammad Ian dipanjangkan umurnya, diberi kesihatan yang baik, dilimpahkan rezekinya, dirahmati Allah dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan juga buat pasangan pengantin ni pun kita doakanlah sama-sama melayari bahtera dengan bertolak ansur, tabah menghadapi ujian dalam apa jua rintangan.
yang akan dihadapinya. Semoga dipanjangkan jodoh sampai ke syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, nampaknya inilah dia cenderahati yang baru sampai tadi. Dan terima kasih banyak-banyak buat Mak Azlan, Mak Yan ya, yang berada di Muar. Semoga Mak Azlan cepat-cepat sembuhlah tangannya tu yang sakit tu. Okey. Okeylah sahabat-sahabat, nanti kita akan hari bahagia nanti kita akan buat lagi video, dan kita akan insya-Allah lah, kalau Mak ada kesempatan lah, Mak akan buat video dan kita sama-sama akan sama-sama lah meraihkan nanti. Kita tengok macam mana. Okey sahabat-sahabat, nampaknya setakat ini dululah video Mak untuk kali ini yang serba ringkas. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Semoga sihat-sihat selalu. Inilah dia kiriman hadiah daripada sahabat Mak Azlan Mak Yan, buat pasangan pengantin anak Mak yang akan berlangsung pada 5 bulan 7 ni. Kita nak tengok apa isi dalam dia. Tarikh 5 bulan 7 ni bersamaan juga tarikh hari jadi Mak Yan. Kita sama-sama doakan. Kita juga ucapkan happy birthday buat Azlan Mak Yan. Semoga dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang berkat. Okey sahabat-sahabat semua, jom kita tengok apa ada di dalam ini. Okey, mari kita tengok. Ceng ceng. Ni dia. Kita tengok. Hadiah daripada Azlan Mak Yan. Okey, nampak cantik kan? Cantik dan kreatif. Okey, semoga sama-samalah diberi kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki, dan ditetapkanlah iman, bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, inilah dia hadiah sempena hari jadi, dan juga selangit cinta selaut sayang. Tu dia. Terima kasih Mama Azlan. Okey, Mak tak tahu nak cakap apa, terharunya tu. Tak tahu nak cakap apa, nak ucapan tu. Semua banyak-banyak terima kasih. Mak doakan semoga cepat sembuh. Itu je yang Mak dapat. Doakan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Okey.